Cerita Fatin dan juga harga emas yang panas setiap hari. Dulu Fatin memang jenis yang setiap pagi bangun, dia bukan cek WhatsApp, bukan cek cuaca, tapi dia cek harga emas. Kalau harga emas naik, dia gelisah. Kalau harga pula jatuh, dia akan jadi panik. Sampai tahap emosi dia naik turun macam roller coaster. Satu hari, mentor dia pesan, Fatin, kalau kau nak simpan emas untuk masa depan, berhenti bazikan emosi dengan monitor harga setiap hari. Sebab apa? Sebab emas bukan untuk dilayan seperti saham. Ayat tu buat Fatin tersentak dan dia mula berfikir dan dia kata, betul juga tu. Dia simpan emas untuk masa depan, bukan untuk main harga. Sejak hari itu, Fatin buat keputusan dia set auto debit GAP dan simpan ikut jadual. Tak peduli harga tengah naik ke ataupun tengah turun. Beberapa bulan kemudian, hidup Fatin jauh lebih tenang. Emosi dia stabil dan emas dia semakin banyak. Dia sedar satu benda penting. Orang yang kaya bukan yang paling pandai tengok harga, tapi yang paling konsisten simpan tanpa ada rasa stres. Dan Fatin mula rasa tenang itu juga satu kekayaan. Kalau ada kawan-kawan anda dan Fatin, boleh tag mereka dalam video ni. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh hubungi saya dan jangan lupa follow, share dan juga like untuk info lain tentang emas.